saya rasa sangat seronok. Mula-mula tu waktu saya masuk sini, saya macam tak tahu sangat tentang visual tu apa. Sebab saya selama ni, inilah first time saya melukis visualization. Maksudnya saya lukis dengan baik. Sebelum ni saya lukis orang lelaki je. Saya pun tak faham macam mana nak lukis dengan baik. Jadi bila cikgu Dr. Rozaimi terangkan tentang visualization ni dengan kaitannya dengan pelajaran yang saya nak akan ajar ni, iaitu pendidikan Islam, jadinya saya boleh gabung jalinkan visualization ni dengan apa yang saya nak ajar. Contoh saya nak ajar solat, contoh saya nak ajar cara kedudukan makmum dalam solat, contoh cara nak ambil uduk daripada tangan hingga ke siku. Kalau saya gunakan orang ini, maybe budak-budak tu tak berkesan ataupun susah anak-anak murid saya nak ingat. Jadi sekarang ni saya dah berani untuk mencuba melukis di papan putih, insya-Allah. Program design thinking dan visualisasi ini sangat bermanfaat kepada saya sebab baru nampak cara untuk kita nampak bagaimana satu-satu permasalahan dilihat lebih jelas dan berbanding secara teks. Ke dalam model-model sedia ada yang saya sedang belajar. Design thinking dan visualization yang saya belajar hari ini, saya dapat gabung jalinkan dengan satu lagi model yang saya sedang belajar, iaitu EDP. Saya rasa sangat bagus bila kita applykan pada pelajar, terutamanya pelajar STEM. Sebab saya adalah antara guru STEM yang sedang ditrain oleh Yayasan Petronas untuk mendidik dan memupuk minat pelajar. So, saya rasa ini adalah platform yang sangat bagus untuk saya belajar, dan saya akan balik ni saya akan buat bersama 350 pelajar yang akan berkampung di Savanna Hill. Esok pagi saya akan klik benda ni. Terus, terima kasih.